Salam semua. Tindakan mengaitkan institusi istana dalam percaturan politik disifatkan sebagai langkah tidak bertanggungjawab yang boleh mengganggu kestabilan negara serta mencetuskan persepsi negatif terhadap sistem raja berperlembagaan. Penggerak Riset Kepala Batas Khalik Mehtab membidas kenyataan bekas Setiausaha Muhyiddin, Marzuki Mohamad yang didakwa cuba mengheret nama istana dalam naratif politik semasa. Menurut beliau, institusi diraja perlu dihormati dan tidak sepatutnya dijadikan alat dalam persaingan kuasa politik. Khalik menegaskan, mana-mana pihak yang cuba membina persepsi bahawa istana terlibat dalam gerakan politik tertentu hanya akan menimbulkan kekeliruan rakyat dan membuka ruang kepada spekulasi yang tidak sihat. Justru, sebarang cubaan mengaitkan institusi itu dengan politik partisan adalah tindakan melampaui batas. Khalik turut mendedahkan bahawa Hamzah yang dikritik oleh Marzuki adalah orang yang telah banyak berkorban membantu memastikan kelangsungan operasi parti melalui sumbangan peribadi. Kalau bukan sebab Hamzah yang banyak menyalurkan dana peribadi kepada parti, saya fikir parti itu sudah lama tidak mampu berfungsi seperti hari ini, katanya. Beliau turut menyifatkan bersatu hanya nampak gah pada nama sahaja, tetapi realitinya semakin hilang pengaruh dan mula berada dalam keadaan kelam kabut sehingga terpaksa menuding jari kepada pihak lain. Kenyataan Kem Muhyiddin Mutakhir ini dilihat cuba menutup kelemahan sendiri dan pada masa yang sama, cuba mengolah naratif dengan meletakkan kesalahan kepada Hamzah dan PAS. Ini menimbulkan tanda tanya sama ada Muhyiddin semakin tidak relevan atau berada di hujung karier politiknya. Sekian dulu. Ikuti Politico untuk perkembangan politik semasa.